Takut Biah. Tolong ayah. Bagi semangat sikit kat ayah Biah. Air minuman favourite saya. Tapi sebelum tu, sekejap. Guys, saya memang dah lama sangat nak try Otai CGM ni, Continuous Glucose Monitoring System, yang mana sesuai sangat untuk kita semua, terutamanya jika kita adalah pesakit kencing manis yang nak monitor gula kita dan juga orang-orang yang nak menjaga kesihatan. Kan kat korang, apa yang ada dalam kotak ni, koyakkan dulu. Kita akan monitor makanan yang saya makan selama 14 hari. Yang bagusnya pasal Otai CGM ni, dia boleh bagi tahu kita real time punya glukos dalam kita punya darah setiap 5 minit guys. Guys, korang akan dapat macam ni. Jarum ni yang kita akan cucuk. Alright. Dekat dalam manual ni ada berbelas bahasa ya. Bahasa Melayu pun ada. Tempat yang kita nak letak untuk Otai CGM ni dekat belakang ni, dan kita boleh sorok sikit. So saya akan pakai dekat sebelah sini lah. Dia bagi juga wipe alkohol ni. So caranya adalah kita cuci daripada dalam ke luar. Kita dah wipe, kita buka ni. Kita bagi dia masa untuk kering. So yang ini yang kita akan cucuk dekat sini. Kita tak, ayah pun takut ni. So kita akan tekan dekat sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Takut Biah? Tolong ayah. Macam mana dia Biah? Ayah takut. Boleh ke? Biar saya berani tak? Bagi semangat sikit kat ayah Biah. Bagi semangat. Ayah boleh cakap. Tolong. Bagi semangat kat ayah. Biah. Cakap ayah boleh. Ayah boleh. Kuat sikit. Ayah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap lagi Biah. Ayah boleh. Dah cucuk. Tak sakit langsung. Biah. Guys. Wow. Amazing. Dia terus ada begitu. Terus ada. Lekat Biah. Tak sakit. Wow. Dia lagi tak sakit daripada kita cucuk yang dekat ujung jari tu guys. Amazingly. Tak sakit guys. Serius. Sumpah tak sakit. Sumpah tak sakit. Ini adalah pelekat untuk kita secure dekat sini guys. Tarik. Okay. So guys, dah siap. Inilah gaya dia, CGM dia kalau dah lekat kat badan. Dan kita tengok, boleh tak kita selindung? Nampak tak Biah? Kalau nampak ataupun tak nampak, cuba korang komen. So